membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 11 Jun 2025. Tuhan diam di dalam kita. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 hingga 36. Petrus berdiri bersama 11 rasul lagi lalu berkata dengan suara yang lantang, "Saudara-saudara orang Yahudi dan semua penduduk di Yerusalem, ketahuilah hal ini serta dengarlah baik-baik kata-kataku. Yesus orang Nazaret itu seorang manusia yang dipersaksikan oleh Allah kepadamu dengan mukjizat, keajaiban dan tanda yang dilakukan Allah melaluinya dalam kalangan kamu. Kamu sendiri tahu tentang hal itu. Dia, yang diserahkan kepadamu seperti yang telah dirancangkan dan ditentukan oleh Allah, telah kamu salib dan bunuh dengan bantuan orang durjana. Allah telah membangkitkannya, setelah membebaskannya daripada kesengsaraan maut, kerana tidak mungkin maut dapat menahannya. Dia, Raja Daud, bercakap tentang kebangkitan Kristus, bahawa rohnya tidak akan ditinggalkan di alam maut, dan jasadnya tidak akan reput. Allah telah membangkitkan Yesus ini dan kami semua menyaksikannya. Dia telah dinaikkan ke syurga ke sebelah kanan Allah, dan daripada Allah Bapa dia telah menerima Roh Kudus yang telah dijanjikannya. Lalu dia mencurahkan roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar sekarang. Daud tidak naik ke syurga, tetapi dia sendiri berkata demikian, Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sehingga kujadikan musuh-musuhmu alas kakimu. Oleh itu, hendaklah seluruh keturunan kaum Israel tahu dengan pastinya, bahawa Allah telah menjadikan Yesus, yang kamu salib itu, Tuhan dan Kristus. Setiap tahun bila saya membaca petikan ini, saya terkejut melihat banyak perubahan pada Petrus. 2 bulan lalu, dia menafikan Yesus dan berpura-pura tidak mengenalnya kerana takut kehilangan nyawa sendiri. Sekarang, Petrus berdiri di hadapan sekumpulan orang ramai dan sebahagian daripada mereka memusuhinya. Petrus tidak takut langsung. Secara terus terang, dia menyampaikan berita tentang Yesus, iaitu bagaimana Yesus telah disalibkan walaupun tidak melakukan apa-apa yang layak dihukum dan Tuhan telah membangkitkannya dari kematian. Kini Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan memerintah dengan segala kuasa dan wibawa. Juga, Yesus telah mengutus Roh Kudus. Jika difikirkan, Petrus boleh dibunuh jika dia hanya menyatakan salah satu daripada perkara di atas. Saya pasti orang ramai boleh merejamnya dengan batu-batu yang ada di sana. Apa telah berlaku kepada Petrus? Sudah tentunya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri yang datang untuk tinggal di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus boleh mengubah seorang yang berdosa yang ketakutan seperti Petrus dan menjadikannya saksi Kristus dengan begitu sahaja. Roh Kudus boleh menggunakan sekumpulan orang biasa seperti penganut-penganut Kristian yang awal dan menjadikan mereka alat untuk menggoncang dunia dengan berita baik tentang penyelamatan Tuhan. Roh Kudus juga boleh mengguna kita yang dengan segala kelemahan dan kepincangan dan menjadikan kita anak-anak Tuhan. Kepada kita yang percaya kepada Yesus, Tuhan mengutus kita sebagai cahayanya ke dalam dunia yang gelap dan penuh dengan kejahatan. Ini masih berlaku hingga hari ini. Saya amat bersyukur kerana Yesus telah mengutus Roh Kudus kepada kita. Apakah yang saya boleh buat tanpanya? Kita berdoa, Tuhan, terima kasih kerana Engkau datang kepada kami dan tinggal di dalam kami. Teruslah bekerja di dalam kehidupan saya untuk percaya kepada Yesus dengan segenap hati saya. Amin.